Sekarang dah tak macam dulu ya. Sheet mask yang bagus-bagus sekarang ni ada banyak yang dijual dalam kotak yang besar. Dalam tu mungkin ada 20, 30 keping sheet mask. Rugi kalau anda pakai sheet mask dengan cara yang salah sampai anda tak dapat pun kesan baik menggunakan sheet mask itu walaupun dah habis sekotak. Jadi sebelum anda beli dan pakai sheet mask, saya nak anda semak cara anda pakai supaya anda boleh dapat kesan terbaik maksimum sebab pakai sheet mask dengan cara yang betul. Dalam video ini saya mahu bincangkan 5 kesalahan yang ramai orang buat bila pakai sheet mask ya. Jom, let's glow together. Hai glowers, pernah dengar orang kata lagi lama pakai sheet mask lagi bagus hasilnya? Sebenarnya salah dan tidak betul sama sekali. Ramai yang ingat sheet mask ataupun topeng kecantikan muka ni senang dipakai, hanya buka, biarkan pada wajah, siap. Tapi tanpa sedar, cara pemakaian yang salah boleh buat kulit tak dapat manfaat penuh atau jadi makin kering. Ini dia, saya kongsikan 5 kesalahan yang paling biasa orang buat bila pakai sheet mask supaya anda boleh elak buang duit, bazir duit dan kulit anda dapat manfaat yang sepatutnya sebenarnya. Kesalahan 1, biarkan sheet mask terlalu lama pada wajah ya. Jika sheet mask dibiarkan pada wajah lebih daripada waktu yang disarankan atau sampai kering mask itu, kulit bukannya lebih glowing, sebaliknya kepingan mask itu jadi kering dan cecair bernutrisi yang asalnya pada mask itu akan tersejar ke persekitaran. Jadi pastikan anda sentiasa ikut waktu yang disarankan pada packaging sheet mask. Tanggalkan sheet mask dalam keadaan dia sedikit lembap, jangan tunggu sampai ia kering sepenuhnya. Kesalahan kedua, cuci muka lepas pakai sheet mask. Untuk yang baru nak mula pakai sheet mask, mungkin anda rasa macam tak selesa lah ya. Lepas pakai sheet mask tu kulit akan rasa melekit-lekit. Tapi jangan terus pergi basuh muka ya. Sebenarnya anda tak perlu pun basuh muka sebab esen dalam sheet mask itu ya memang penuh dengan bahan-bahan yang bermanfaat dengan kulit. Jadi kalau anda basuh, membazirlah semua kebaikan itu. Cukup anda setakat tekap-tekap je, dab-dab je lebihan esen tu supaya ia menyerap sepenuhnya pada kulit anda ya. Kalau anda rasa terlalu melekit, anda boleh susuli dulu dengan pemakaian pelembap yang ringan ataupun anda boleh biarkan macam tu saja, ia akan kering sendiri. Kesalahan ketiga, pakai sheet mask tanpa cuci muka. Pakai sheet mask atas kulit yang tak dibersihkan, belum dibersihkan, masih ada makeup, sunscreen atau minyak. It's a big no. No! God, please, no! No! Okay, very big no. Kalau anda tak bersihkan kulit anda, bahan dalam mask pun confirm lah tak dapat menyerap dengan baik dalam kulit. Malah boleh menyebabkan pori tersumbat. Langkah yang betul adalah perlu basuh muka dahulu dengan cleanser. Selepas itu pakai toner untuk prep ataupun siapkan kulit anda, sediakan kulit anda. Kemudian barulah pakai sheet mask. Dengan ini, sheet mask akan beri manfaat sepenuhnya pada kulit anda. Kesalahan keempat, tak pakai sheet mask dengan kemas. Nampak macam perkara kecil kan, tapi ramai yang tak sedar. Kalau pakai sheet mask tak melekat dengan baik dan ada banyak ruang udara, kulit akan tak dapatlah manfaat sepenuhnya daripada sheet mask itu. Rugi kan? Jadi bila anda pakai sheet mask, pastikan ia melekap sepenuhnya pada kulit. Mulakan daripada dahi bila pakai itu, tekan pelan-pelan keluar tau, supaya tiada gelembung udara yang terperangkap. Jika bahagian mata atau hidung macam tak kena, tak ngam ke, anda boleh adjust dengan gunting sedikit supaya mask tu betul-betul fit dengan bentuk muka anda. Barulah selesa nak pakai. Kulit pun barulah dapat serap esen daripada sheet mask itu dengan baik. Kesalahan kelima, buang lebihan esen dalam paket sheet mask itu. Selalu tak lepas pakai sheet mask, lebihan esen dalam tu anda terus buang ataupun tak sedar pun ada lebihan tu. Sebenarnya ini bukanlah satu kesalahan yang besar, tapi sayang kalau membazir. Daripada buang, lebih baik sapukan pada leher, tangan atau kaki ya. Biarkan kulit bahagian lain badan anda tu pun dapat manfaat daripada bahan dalam paket itu juga. Jadi saya tak cadangkan tau anda simpan esen itu ataupun pakai lain kali. Saya sangat tak cadangkan sebab bila esen dah terdedah, ia boleh bercampur dengan bakteria, habuk, kotoran, terutama kalau dibiarkan dalam paket tu secara terbuka, ruang terbuka ya. Jadi sebaiknya terus guna, jangan simpan. Sheet mask memang antara cara paling mudah dan best untuk bagi kulit extra hydration, buat kulit nampak lebih segar, glowing dan tak kusam.
Tapi kalau anda pakai dengan cara yang betul je lah baru dapat manfaatnya. Jadi ada tak antara kesalahan yang saya sebutkan tadi anda pernah buat? Kalau ada jangan panik. Yang penting selepas ini anda sudah tahu cara yang betul, ikut waktu yang disarankan, manfaatkan esen dalam sheet mask supaya kulit anda lebih sihat dan berseri. Nak saya bincangkan tajuk menarik yang mana lagi dalam video akan datang? Jangan lupa komen di bawah. Bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.